Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua penonton dan pendengar setia bersama kami. Selamat datang ke TVPSS. Saya Nuha Batrisha binti Samsul, moderator anda untuk episod sulung podcast kami pada hari ini. Untuk episod pertama ini, kami membawakan satu topik yang sangat penting, sangat dekat dengan kehidupan seharian kita di sekolah, iaitu berkaitan dengan aspek 3K, khususnya fokus utama kepada keselamatan murid. Orang kata, rumah kata pergi, sekolah kata mari. Tetapi sejauh manakah sekolah menjadi tempat yang benar-benar selamat untuk kita dan tenteram dan selesa untuk kita belajar? Bagi merungkai persoalan ini, hari ini TVPSS membawakan seorang insan yang tidak lain tidak bukan iaitu guru besar sekolah kita, iaitu Encik Hasnan bin Encik Mun. Selamat datang ke studio TVPSS Sembara. Apa khabar cikgu? Baik, Alhamdulillah. Okey. Selamat datang dan terima kasih kepada Tuan Guru Besar Encik Hasnan bin Encik Mut kerana sudi meluangkan masa bersama sesi podcast pada hari ini. Baiklah cikgu, bila kita cakap pasal keselamatan di sekolah ni, kalau kita tanya murid-murid, apa yang buatkan diorang rasa macam selamat dan rasa ceria datang ke sekolah setiap pagi? Selalunya apa? Okay, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam podcast dan apa yang kita cuba realisasikan sekarang ini banyak perkara terutamanya berkaitan dengan keselamatan bila hadir ke sekolah. Jadi pada waktu pagi tu kalau kita tengok satu signal yang pertama bila murid-murid hadir turun daripada kenderaan, mak ayah sudah dihidangkan dengan suasana yang cukup selesa, di mana anak-anaknya disambut mesra oleh guru-guru yang bertugas. Jadi di situ dah ada hubungan antara ibu bapa, murid dan juga guru bila diorang ni hadir di waktu pagi. Jadi langkah yang pertama tu dah membina hubungan yang baik untuk memastikan keselesaan di setiap sudut lah. Bila mak ayah tengok pada pandangan pertama di sebelah pagi tu dah terhidang suasana yang cukup mesra dan menjamin lah. Jadi mak ayah pun rasa tak risau hadir ke sekolah. Oh begitu cikgu. Apabila kita bercakap tentang 3K, iaitu kebersihan, kesihatan dan keselamatan ni, kesemuanya penting. Namun dari sudut kepimpinan sekolah, mengapa aspek keselamatan ni dia sering menjadi keutamaan teratas yang tidak boleh dikompromi? Ya. Sekarang ni kalau kita tengok rata-rata di semua sekolah lah, di semua sekolah dan kebelakangan ini banyaknya berlaku kes-kes yang melibatkan keselamatan kepada murid-murid. Kalau dulu mak ayah rasa tak bimbang, bila hadir ke sekolah je mereka rasa anak dia orang ni selamat. Jadi sebenarnya keadaan tersebut masih seperti dulu, masih selamat dan kata dalam keadaan terkawal. Jadi walau bagaimanapun
akhir-akhir ini banyak berlaku kes-kes yang melibatkan kecederaan kepada murid-murid yang hadir ke sekolah, dan ini menimbulkan satu kebimbangan tentang keselamatan di sekolah. Kalau dulu jarang dengar lah yang cedera sehingga kan ada kes-kes sampai melibatkan kematian. Jadi dari sebab itulah langkah-langkah keselamatan, terutamanya dalam program 3K di sekolah lah. Dari aspek 3K di sekolah ni, keselamatan yang paling diutamakan. Jadi banyak perkara yang kita perlu buat berkaitan dengan kes-kes keselamatan yang berlaku sekarang ni. Jadi perkara-perkara begitu kena ambil perhatian lah. Kena ambil perhatian, terutamanya dari sudut tingkah laku murid itu sendiri. Zaman sekarang ni, keselamatan murid bukan sahaja dekat padang atau bilik darjah, tapi dalam telefon bimbit masing-masing. Budak-budak sekarang ni rapat dengan TikTok maupun Instagram. Bagaimana cikgu sebagai pentadbir nak pastikan murid-murid selamat bila dalam alam maya? Ya. Sekarang ni dunia semakin moden. Dunia semakin moden. Jadi murid-murid pun terdedah dengan pelbagai info-info, terutama sekali dalam media elektronik, dan yang paling utama sekali, yang paling popular, info-info melalui TikTok. Dan kalau kita dengar sekarang ni, banyak perkara berkenaan dengan TikTok ini berlakunya penderaan, dia panggil apa? Body shaming, bully melalui media. Kadang-kadang kalau perkara itu, kalau dulu tak berlaku sebab tidak ada pun peti kecanggihan teknologi yang berlaku hari ini. Jadi sekarang ni ramai murid-murid dah terdedah awal berkaitan dengan perkara-perkara ini, dan yang negatif itulah yang selalunya menjadi orang kata ikutan. Kadang-kadang dia orang ni mendera melalui kemudahan teknologi yang ada sekarang ni, melalui TikTok, melalui FB. Jadi perkara-perkara begitu, kalau kita di peringkat sekolah, kita buat kawalan dalam menggunakan telefon, larangan untuk dibawa ke sekolah, dan adanya kempen-kempen kesedaran berkaitan dengan penggunaan telefon, yang mana pihak sekolah sentiasa menyarankan agar mak ayah mengawal penggunaan di rumah terutamanya. Jadi anak-anak ni dia terdedah dengan perkara ni di rumah, sebab larangan yang sebegitu di sekolah, kita memang ketatkan penggunaan telefon di sekolah. Jadi kalau di rumah tu tidak ada kawalan lah daripada pihak sekolah untuk mengatasi bully berkaitan dengan yang digunakan di TikTok ni. Kadang-kadang sama-sama rakan, dia orang ber-TikTok, dan adanya komen-komen yang negatif antara sesama mereka lah, untuk mengawal keadaan-keadaan yang sebegitu berlaku di media massa, terutamanya yang famous sekali sekarang ni di TikTok lah. Kalau buka beg kuning tak apa. Ianya menguntungkan. Tapi yang menggunakan kemudahan TikTok tu untuk membuli
membuli, mengata. Itu pun faktor keselamatan yang mempengaruhi emosi seorang murid tadi. Dia akan jadi stres. Sebab berlakunya kadang-kadang yang membuli melalui media elektronik ni tidak kenal pun. Sebab dia viral. Menyebabkan seluruhnya boleh tengok. Seluruhnya boleh mengata. Bebas dan tidak terikat. Begitulah. Jadi saya harap yang ada depan saya 2 orang ni pun kena kawal lah. Penggunaan dan jangan sekali-kali komen benda-benda yang negatif. Okey. Sebut pasal keselamatan ni, kadang-kadang ada murid yang takut bila dengar pasal spot check, orang nak datang spot check ataupun pemeriksaan barangan terlarang. Boleh cikgu kongsikan sebenarnya apa tujuan ni? Spot check lah. Okey. Okey, baik. Spot check ni dia bukan sekarang ya. Masa saya sekolah dulu pun cikgu saya dulu selalu melakukan spot check. Masuk ke kelas, check bag. Kadang-kadang kalau yang lelaki check rambut, kuku, kebersihan. Jadi kadang-kadang melalui spot check itulah cikgu dapat tengok, dapat tangkap, dapat maklumat berkaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan pelanggaran disiplin. Dia bila pelanggaran disiplin ni melalui spot check sajalah. Sebab itu bila dengar spot check, murid-murid ni cukup rasa gerung lah. Kau tak gerung? Kedua-dua ni pun rasa gerung. Walaupun kita kadang-kadang di antara mereka yang ikut peraturan pun rasa gerung. Kadang-kadang tu kan. Sama telah lagi yang melanggar disiplin. Jadi spot check itu salah satu cara pihak sekolah nak mengawal. Sekiranya ada perkara-perkara yang terlarang. Contohnya ada setengah-setengah murid-murid kita membawa ke sekolah barang-barang terlarang seperti alatan tajam, pisau, gunting. Yang semua itu boleh mendatangkan risiko keselamatan kepada murid-murid lain. Tambah-tambah tadi rentetan daripada kes body shaming tadi, berlakunya perasaan dendam. Jadi sebab itu pentingnya spot check ni dilakukan di sekolah. Untuk mengatasi kadang-kadang boleh menyelesaikan satu-satu kes. Jadi jangan, kalau kita tak langgar disiplin, jangan takut. Jangan takut. Sebab itu cara ataupun langkah yang berkesanlah juga untuk sekolah memastikan keselamatan di kalangan murid-murid kita. Isu keselamatan di sekolah hari ini bukan je melibatkan fizikal seperti bangunan ataupun lalu lintas, tapi juga isu keselamatan emosi dengan digital. Jadi apakah langkah proaktif yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah? Kalau tak salah saya tadi dah ulas panjang tapi tak apalah, kita ulang balik pula lah. Sebab tadi rasanya dah menjawab. Cuma itulah, menggunakan kemudahan media ni untuk pembelajaran. Itu saranan kita. Okey, jaga keselamatan murid ni bukan tugas sekolah semata-mata. Betul. Jadi bagaimana pihak pentadbir menggambling tenaga bersama ibu bapa dan agensi luar untuk memantau keselamatan ni?
Ya. Memanglah kalau diberikan tanggungjawab kepada guru saja berkaitan dengan keselamatan ini, kadang-kadang benda itu perlukan kerjasama. Sekolah sangat-sangat memerlukan kerjasama dengan pihak luar. Terutamanya kalau kita semua sedia maklum, setiap sekolah adanya PIBG. Jadi dengan PIBG lah satu-satunya pihak sekolah perlu bekerjasama. Jadi alhamdulillah kalau kita di sekolah ni, Sekolah Kebangsaan Bukit Marak ni, hubungan dengan PIBG memang cukup erat dalam mengembelin tenaga melibatkan keselamatan, terutamanya murid-murid lah ketika berada di sekolah. Selain daripada itu, sekolah juga adanya ditugaskan pihak polis melalui pegawai perhubungan sekolah. Jadi pihak PDRM ni akan jalinkan kerjasama dengan pihak sekolah dan juga pihak PIBG. Jadi gabung jaling ketiga-tiga kelompok tersebut boleh membantulah sekolah terutamanya, sebab kerjasama yang erat bersama dengan ibu bapa tu memberikan kefahaman berkaitan cara mengendalikan satu-satu kes yang melibatkan keselamatan. Selain daripada itu, sekolah juga ada jaga. Jaga ni dia bukan setakat duduk depan pagar je. Kadang-kadang membantu anak-anak melintas jalan. Kemudian mengawal keadaan sekolah, sama ada anasir-anasir yang tidak baik itu dapat dikawal di pintu depan lagi. Selain daripada itu, kadang-kadang pengawal keselamatan ini melaporkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku dengan murid-murid. Dia orang akan laporkan dengan pihak sekolah. Gitulah. Jadi ketiga-tiga tadi memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu sekolah memastikan aspek keselamatan ini berada di tahap yang terbaik. Okey, sebagai penutup, apa pesanan cikgu untuk orang murid-murid yang sedang dengar ni pasal podcast tentang keselamatan mereka? Ya, okey, baik. Alhamdulillah. Jadi pesanan saya yang paling utama sekali, jaga tingkah laku. Jaga tingkah laku. Paling utama sekali, kita sendiri. Kita sendiri kena jaga keselamatan kita sendiri. Jadi barulah orang lain. Jadi kalau kita sendiri pun tak jaga keselamatan, contohnya bila bunyi loceng waktu rehat, bersorak, keluar daripada kelas berlari. Itu salah satu punca dia. Kadang-kadang tersadung kaki, masuk dalam longkang. Dan yang paling hebatnya, takut kena marah dengan mak, dia buat cerita lain. Jadi salah satunya saya pesan, jaga tingkah laku kita. Kemudian ikut peraturan. Ikut peraturan. Yang ketiganya, jaga disiplin. Yang keempatnya, jadi murid yang bertanggungjawab. Seterusnya, ada banyak ni. Kena hormati rakan. Dan janganlah kita ni menjadi seorang yang penyebab kepada kes-kes yang melibatkan keselamatan. Mula-mulanya sedikit kecil daripada gurauan, kemudian jadi pendekaran, lah melibatkan keselamatan, dan secara tak langsung jadi kes yang viral kalau tidak
urus dengan baik. Ya, Sebab betul, itulah betul. saya pesan kat sini, paling utama sekali, jaga tingkah laku masing-masing itu sendiri. Okey. Okey. Terima kasih cikgu sebab sudi temu bual dengan kami hari ini. Terima Okey. kasih kembali. Okay. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Muhammad Tisha binti Samsul, moderator anda untuk episod Teacher Cabut. Moderator anda untuk episod sulung podcast pada kami pada hari ini. Teacher tu Terima kasih. Sebenarnya simple je. Bila sampai kat pintu pagar, kita nampak senyuman guru-guru, pakcik, pokgak pengampun. Okey, baik cikgu. Oh begitu. Kerana kan budak-budak sekarang kan rapat dengan TikTok, Instagram. Jadi bagaimana cikgu? Cikgu kan pentadbir, tak kita jawab. Cikgu? Betul sangat tu. Sebenarnya tak ingat. Bye-bye. So kita jumpa lagi di podcast yang lain.